Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Dr. Muhammad Nozri bin Idris, SISC Plus TVET dari Pejabat Pendidikan Daerah Baling mengucapkan selamat datang ke Kolokium Pendidikan Digital dan Inovasi Peringkat Kebangsaan yang dianjurkan oleh Pejabat Pendidikan Daerah Baling. Kami teruja dapat bersama-sama berkongsi idea dan inovasi yang pastinya akan membawa manfaat besar kepada pendidikan negara kita. Kolokium ini akan menampilkan 14 sesi pembentangan daripada pelbagai pembentang yang berpengalaman dan kreatif. Semua pembentangan akan diadakan secara dalam talian bagi memudahkan penyertaan dari seluruh negara. Sebelum kita bermula, ingin saya ingatkan, masa pembentangan adalah selama 7 minit sahaja. Mohon semua pembentang dapat mematuhi masa yang ditetapkan. Dalam pembentangan kolokium ini, kita tidak akan membuka masa untuk sesi soal jawab. Jika tuan-tuan dan puan-puan ingin bertanya soalan, tuan-tuan dan puan-puan boleh menulis soalan dalam chat box. InsyaAllah, para pembentang akan menjawabnya nanti. Mohon semua penonton klik like, share Facebook Pejabat Pendidikan Daerah Baling serta subscribe saluran YouTube PPD Baling. Tanpa melengahkan masa, kita teruskan dengan pembentangan para peserta Baling e-Summit 1.0 dari Bilik 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani. Saya Ustaz Muhammad Rifai bin Ismail, Pegawai SISC Plus Sains Sosial, Pejabat Pendidikan Daerah Baling, mengucapkan selamat datang ke Kolokium Pendidikan Digital dan Inovasi Peringkat Kebangsaan Baling e-Summit 1.0 yang dianjurkan oleh Pejabat Pendidikan Daerah Baling. Kami sangat teruja dapat bersama-sama berkongsi idea dan inovasi yang pastinya akan membawa manfaat besar kepada pendidikan negara kita. Acara hari ini akan menampilkan pembentangan daripada pelbagai pembentang yang berpengalaman dan kreatif. Semua pembentangan akan diadakan secara dalam talian bagi memudahkan penyertaan dari seluruh negara. Sesi pembentangan dari bilik ini akan menampilkan 10 orang peserta. 5 orang peserta pertama adalah 1. Cikgu Sakinah binti Ismail dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Baling, Kedah. Kedua, Cikgu Muhammad Sahril bin Abdul Wahid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Putra, Baling, Kedah. Ketiga, Cikgu Maria anak perempuan Santana Sami dari Sekolah Kebangsaan Kuala Ketil, Kedah. Keempat, Cikgu Naimah binti Junus dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Putra, Baling, Kedah. Dan kelima, Cikgu Marwani binti Muhammad Marzuki dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Putra, Baling, Kedah. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Cikgu Sakinah binti Ismail daripada SMK Agama Baling akan membentangkan penggunaan EduFusion 5 meningkatkan pengurusan guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi subjek matematik tambahan. Dasar pendidikan digital iaitu memperkasakan keupayaan digital dalam ekosistem pendidikan digital dilaksanakan dengan baik.
Sebagai pengenalan, menurut Fullen dan rakannya, pembelajaran bermakna mempunyai ciri-ciri yang berikut. Yang pertama ialah guru dan murid menumpukan kepada penciptaan dan penggunaan pengetahuan yang baru. Seterusnya, menjalinkan perkongsian pembelajaran secara bersama. Yang ketiga ialah pedagogi pembelajaran bermakna memperluaskan persekitaran di dalam dan di luar bilik belajar. Pedagogi pembelajaran bermakna memanfaatkan kemudahan digital di mana-mana dan bila-bila masa untuk mempercepatkan dan memperdalamkan pembelajaran. Ini ditegaskan lagi oleh Spillane pada tahun 2017 iaitu teknologi ubiquitous untuk pendidikan di mana pihak sekolah, guru dan murid merupakan rakan aktif dalam proses pembelajaran di mana mereka menentukan apakah teknologi yang diperlukan, apa yang dipelajari dan bagaimana cara yang terbaik untuk mencipta pengetahuan yang baru. Dua isu yang dihadapi, yang pertama ialah sikap sebilangan guru yang masih ditakut lama dan enggan menggunakan kepelbagaian kemahiran digital di dalam kelas. Yang kedua ialah kemahiran digital dalam kalangan guru matematik tidak diaplikasikan dengan baik oleh Lubis dan rakan-rakannya pada tahun 2017. 3 fokus kajian di sini iaitu masa terhad menguruskan silibus matematik tambahan. Yang kedua, urus tadbir bahan PDP tidak sistematik. Yang ketiga ialah kluster pedagogi yang antik. 2 objektif kajian di sini. Yang pertama ialah meningkatkan pengurusan guru dalam pengajaran dan pembelajaran, meningkatkan budaya ambiguous learning dalam kalangan guru dan murid. Metodologi kajian yang digunakan di sini dengan menggunakan model kajian engineering design proses yang melalui 6 fasa. Kumpulan sasaran ialah tingkatan 5 seramai 52 orang daripada SMK Agama Baling, instrumen kajian, tinjauan dan kaedah pemerhatian. EduFusion 5 melibatkan 5 aplikasi. Yang pertama ialah MyViewBoard, Telegram, YouTube, Google Drive dan Canva. Usonic telah mencipta aplikasi MyViewBoard yang digunapakai oleh guru sepanjang PDP. MyViewBoard merupakan alat interaktif di mana dia bertindak sebagai papan tulis digital dan alat anotasi yang menarik. MyViewBoard menyediakan kawasan kanvas luas dan interaktif mencecah 500%. MyViewBoard menyediakan bahan interaktif yang berbentuk geometri membantu kefahaman murid. MyViewBoard menyediakan bahan interaktif bentuk geometri yang digunapakai di matematik tambahan penyelesaian segitiga. Seterusnya, dalam fungsi MyViewBoard terdapat fungsi throw di mana pelajar akan menghantar hasil kerja murid. Di sini, guru akan terus periksa secara terus di dalam kelas secara automatik. Guru boleh menjimatkan masa PDP. Seterusnya, dadu interaktif yang ada dalam MyViewBoard membantu pelibatan murid berkolaborasi apabila berkongsi pendapat, melukis atau menjawab soalan dalam fungsi dadu interaktif. Seterusnya ialah MyViewBoard merupakan sumber digital multimedia di mana guru boleh mengakses pelbagai sumber. Yang selalu digunakan oleh guru ialah aplikasi Desmos untuk memudahkan penyampaian pengajaran secara efisien. Yang seterusnya ialah guru menggunakan MyViewBoard untuk merekod pembelajaran dengan menggunakan fungsi record. Pendidikan kompeten digital dalam memainkan peranan yang penting dalam mengadaptasi perisian digital semasa pengajaran supaya lebih berkesan. Ini dibuktikan oleh Biggers dan rakan-rakannya pada tahun 2020. Google Drive adalah membantu guru dalam menyimpan sesi pembelajaran dan nota digital. Guru berkongsi nota selepas kelas, murid dapat menyemak semula pelajaran lebih mudah dan susunan bahan PDP secara sistematik. Google Drive ialah percuma disediakan oleh KPM melalui D5. Fail disimpan dalam pelbagai bentuk sama ada PDF, PNG, JPEG, PowerPoint dan lain-lain lagi. Guru juga telah, dengan menggunakan aplikasi Telegram, guru telah membina kumpulan Telegram yang mengandungi topik yang diwakili sebagai bilik kecil. Bilik kecil ini pelajar akan menghantar dan guru akan menyemak terus yang dijadikan sebagai bukti evidence PPD pelajar yang disusun secara sistematik. Melalui bilik kecil inilah berlakunya kolaborasi murid di mana murid lain boleh ke bilik masing-masing, boleh ke bilik rakan mereka untuk menganalisis jawapan yang telah diperiksa oleh guru. Di sini jelas Nanaga Sagaran dan rakan-rakan pada tahun 2019 menyatakan kewujudan internet, telefon pintar dan pelbagai aplikasi telah mengubah keseluruhan idea pengajaran pembelajaran matematik pada masa kini. Seterusnya, hasil rakaman video diubah sesuai di aplikasi di Canva supaya lebih menarik perhatian pelajar.
Rakaman video juga diperluaskan dengan menggunakan aplikasi YouTube untuk dikongsi, dijadikan rujukan atau perkongsian bersama dengan audien yang lain. Hasil rakaman video disebarluaskan juga dengan menggunakan aplikasi TikTok. Dapatan kajian yang pertama ialah menggunakan tinjauan menggunakan aplikasi Telegram. 100% setuju dapat membantu mereka menyiapkan tugasan dengan baik. Yang kedua ialah menggunakan kaedah pemerhatian iaitu 11.8 ribu telah melihat aplikasi TikTok yang disediakan, bahan sumber yang disediakan oleh guru. Yang kedua ialah Edufusion 5 menjimatkan masa menyediakan bahan PDP dengan baik ketika mana guru mencipta gamifikasi dalam tempoh yang singkat dengan menggunakan MyViewBoard. Dapatan seterusnya, guru telah mengubah kluster pedagogi antik kepada contemporary dengan menggunakan bukan sekadar bidajah, malah ke persekitaran maya. Rumusan dan perbincangan kepentingan pembangunan Edufusion 5 ini berkepentingan kepada KPM, guru dan murid, di mana murid dapat meningkatkan keyakinan, seterusnya meningkatkan pencapaian mereka. Impak Edufusion 5 ialah di mana guru telah berjaya memenangi 1 emas, 1 gangsa dalam pertandingan inovasi peringkat antarabangsa 2 tahun berturut-turut pada tahun 2024 dan tahun 2025. Sekian daripada saya, Cikgu Sakinah binti Ismail daripada SMK Agama Bali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Saya Cikgu Muhammad Syahrir bin Abdul Wahid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Putra Baling Kedah. Pada hari ini akan berkongsi satu kajian saya yang bertajuk Kreativiti Digital AI, Inovasi Pendidikan Digital dalam Pentaksiran Alternatif Mata Pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi. Sebagai pendahuluan, pentaksiran alternatif merupakan teknik penilaian yang berbeza dari pentaksiran tradisional. Ianya beri murid peluang untuk mempamerkan kefahaman dan kemahiran melalui pelbagai format. Kepentingan kreativiti digital dan AI dapat menjadikan pendidikan lebih inklusif, inovatif dan berkesan untuk pelbagai latar belakang murid. Peranan teknologi juga untuk menambah baik kaedah pentaksiran dengan menjadikan pentaksiran lebih efisien, inklusif dan juga relevan. Proses PDP lebih seronok dan adil untuk murid zaman moden. Seterusnya, objektif kajian. Terdapat 3 objektif utama dalam kajian ini, iaitu yang pertama untuk meneroka potensi kreativiti digital AI dalam pentaksiran subjek RBT. Yang kedua, untuk memperkenalkan pendekatan pentaksiran yang inovatif. Dan yang ketiga, untuk menekankan pelibatan komuniti dalam pentaksiran alternatif. Seterusnya, bahagian kreativiti dan inovasi. Kajian ini menggunakan alat digital Canva, CapCut dan juga AI generatif ChatGPT. Untuk penghasilan projek kreatif, murid menggunakan reka bentuk interaktif, animasi dan juga grafik interaktif. Inovasi AI dapat membantu murid menjana idea reka bentuk dengan menggalakkan kreativiti. Seterusnya, saya kongsikan projek kreatif yang telah dihasilkan oleh murid. Dalam kajian ini, ChatGPT digunakan untuk menjana idea reka bentuk, menghasilkan teks dan memberikan idea projek reka bentuk yang lebih inovatif. Seterusnya, murid menghasilkan infografik, poster dan juga reka bentuk digital dalam bentuk visual yang inovatif menggunakan grafik interaktif yang ada di dalam Canva. Seterusnya, yang ketiga, murid menghasilkan video pendek yang kreatif dan melakukan penyuntingan teks, muzik latar dan juga inovasi bagi menjadikan hasil kerja lebih menarik dan inovatif menggunakan aplikasi CapCut. Saya kongsikan video pemasaran produk yang telah dihasilkan oleh murid. AI skillbox yang boleh senang untuk video
AI ni Saya Wani Hijratul Adwa, kami iaitu Set Safi Ranyago. Set ini dilengkapi dengan pembersih wajah serta kulit kering. Cara pemakaian set ini dan kedut dan akhir sekali pemakaian. Seterusnya, keselamatan teknologi. Dalam kajian ini, alat digital AI seperti Canva, CapCut dan ChatGPT mematuhi standard keselamatan data. Penggunaan Canva dan ChatGPT menerusi pelantar 5 kpm adalah selamat dan tidak boleh diakses oleh pihak ketiga. Menyentuh soal etika juga, murid menggunakan alat digital AI ini secara bertanggungjawab dan melindungi maklumat peribadi mereka. Seterusnya, keberkesanan teknologi. Yang pertama, dapat menjadikan pentafsiran lebih efisien. Ianya dapat menjimatkan masa dan mempercepatkan proses pentafsiran. Yang kedua, dapat meningkatkan pemahaman dan kreativiti. Murid dapat menyampaikan pemahaman mereka dengan lebih baik menggunakan alat interaktif. Dan yang ketiga, dapat memberi maklum balas automatik dan tepat. Bagaimana teknologi seperti ChatGPT digunakan untuk memberi maklum balas bersasar dan sangat berguna. Seterusnya, impak kajian. Terdapat 4 impak utama yang diperolehi hasil daripada kajian ini. Yang pertama, dapat meningkatkan kemahiran digital murid. Yang kedua, dapat meningkatkan pembangunan kendiri murid. Yang ketiga, dapat meningkatkan pemikiran kritis dan kreatif murid. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan pelibatan murid dalam pembelajaran. Seterusnya, keberlanjutan, iaitu strategi untuk memastikan teknologi ini dapat diteruskan pada masa akan datang. Maka perlulah yang pertama, sokongan berterusan. Sokongan teknologi secara berterusan oleh KPM ataupun sekolah menerusi pelantar 5 untuk kegunaan murid. Yang kedua, latihan guru dan murid di mana guru dilatih untuk mengintegrasikan alat digital dan AI dalam PDPC. Dan yang ketiga, kerjasama komuniti, bagaimana ibu bapa, industri dan komuniti dapat bekerjasama seperti menyumbang alatan atau mengadakan sesi perkongsian dengan murid. Seterusnya, pelibatan komuniti. Dalam konteks penggunaan alat digital dan AI menerusi kajian ini, terdapat 2 dapatan utama. Yang pertama, peranan ibu bapa di mana ia menyokong pembelajaran dan membimbing anak menggunakan alat digital dan AI di rumah. Ibu bapa menetapkan masa berkualiti untuk membantu anak mereka menyelesaikan projek digital yang diberikan oleh guru. Yang kedua, peranan pemain industri di mana murid bekerjasama dengan pemain industri. Seperti yang saya kongsikan dalam video sebentar tadi, murid bekerjasama dengan membuat demonstrasi di kedai pemasangan motosikal untuk menghasilkan video pemasaran yang interaktif. Seterusnya, tuan-tuan dan perempuan, sebagai kesimpulan akhir, kepentingan kajian ini mendapati bahawa kreativiti digital AI berpotensi memacu kreativiti dan inovasi dalam meningkatkan pentafsiran alternatif mata pelajaran RBT. Walau bagaimanapun, pentafsiran digital AI haruslah inklusif, kreatif dan juga selamat. Dan cadangan untuk masa depan, perlunya ada kajian lanjutan untuk memperkasakan penggunaan pentafsiran digital AI dalam pendidikan. Sekian perkongsian daripada saya, semoga bermanfaat. Terima kasih dan salam Malaysia Madani. Salam sejahtera kepada yang berhormat para penilai, para pensyarah dan rakan-rakan guru yang dikasihi sekalian. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas memberi peluang kepada saya untuk membentangkan dalam kolokium pendidikan digital dan inovasi peringkat kebangsaan. Tajuk pembentangan saya ialah kaedah pengumpulan semula melalui aplikasi digital pada Petok Sifir membantu menguasai konsep darak dalam kalangan murid tahun 2. Kandungan yang terdapat dalam setiap pembentangan saya ialah pengenalan, penyataan masalah, objektif, persoalan kajian, pelaksanaan aktiviti, hasil dapatan aktiviti, implikasi aktiviti dan kesimpulan. Sebagai pengenalan, penguasaan sifir adalah sangat penting dalam subjek matematik. Tapi, murid-murid di tahap 1 sangat sukar untuk menghafal sifir
dan mereka tidak mahu untuk menghafal sifir. Jadi, salah satu langkah yang telah diambil oleh guru ialah dengan kaedah pengumpulan semula, murid-murid dapat menguasai sifir dan juga dapat menjawab soalan-soalan yang berdasarkan konsep darab. Masalah yang dihadapi murid tahap 1 ialah kesukaran untuk penguasaan sifir. Hal ini menyebabkan murid-murid tidak dapat menyelesaikan ayat matematik yang berdasarkan konsep darab dan juga soalan-soalan penyelesaian harian. Selain daripada itu, penggunaan teknologi juga menyebabkan murid-murid tidak memberi minat untuk penghafalan sifir dengan kaedah pengumpulan semula. Objektif pertama saya ialah mengenal pasti keberkesanan kaedah pengumpulan semula melalui aplikasi digital untuk menjawab soalan-soalan yang berdasarkan operasi darab. Selain itu, memupuk keyakinan diri dalam penguasaan sifir, merangsang perkembangan kemahiran, berfikir logik dan membolehkan murid menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Yang ketiga ialah meningkatkan minat terhadap murid untuk menghafal sifir serta menjawab soalan-soalan yang berdasarkan operasi darab. Pembelajaran yang secara aktif dalam proses ini akan dapat memupuk minat murid. Persoalan kajian saya ialah bagaimanakah kaedah pengumpulan semula melalui aplikasi digital membantu murid menguasai sifir. Yang seterusnya, bagaimanakah keputusan murid dengan penggunaan kaedah pengumpulan semula bagi menjawab soalan-soalan yang berkaitan operasi darab. Adakah kaedah itu menyebabkan peningkatan pada tahap murid atau masih lagi dalam tahap yang tidak memuaskan? Bagi kaedah pelaksanaan aktiviti, peringkat yang pertama, guru telah mengadakan ujian pra untuk menilai tahap murid, iaitu soalan-soalan pun disediakan dalam bentuk dari mudah ke sukar. Jadi, murid-murid masih dalam penggunaan kaedah tradisional, iaitu ada yang hafal sifir dan mereka boleh dapat menjawab soalan dengan mudah. Ada yang belum hafal sifir dan tidak dapat menjawab dengan baik. Selain itu, ada juga murid-murid yang boleh menguasai sifir dengan kaedah pengumpulan semula atau dalam kaedah yang tertentu. Jadi pada peringkat kedua, penerapan kaedah pengumpulan semula menggunakan aplikasi digital iaitu Canvas Slide yang kita boleh drag objek and count the total. So pada peringkat ketiga, latihan dan bimbingan menggunakan petak sifir digital telah dilaksanakan. Selepas peringkat ketiga itu, ujian pasca untuk menilai keberkesanan kaedah yang digunakan melalui aplikasi digital. Di sini pula murid-murid dapat menjawab dengan betul. Ada juga murid yang boleh membuat dengan cepat dan sambil mengira dan sambil dah dapat jawapan untuk beberapa soalan yang berkaitan dengan operasi darab. Melalui hasil dapatan kajian, guru telah menjalankan beberapa ujian iaitu pra, pasca dan post. Melalui data dikumpulkan melalui ujian pra dan post, pemerhatian interaksi murid serta analisa dokumen pembelajaran untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang penguasaan murid dan juga kemajuan murid. Setelah peratus peningkatan sangat memuaskan dan ujian pos telah dilaksanakan dan dalam ujian pos juga murid-murid dapat skor yang tinggi. Dan ujian ini dapat menggambarkan bahawa kaedah yang digunakan lebih efektif untuk murid-murid tahun 2. Peningkatan dalam pemahaman keupayaan murid dalam penghafalan sifir ini menyebabkan murid-murid dapat menunjukkan minat untuk menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi darab. Maklum bala positif terhadap penggunaan aplikasi. Peningkatan keyakinan diri murid mendorong minat yang lebih tinggi dalam subjek matematik. Pada masa yang sama, murid-murid juga akan aktif terlibat diri dalam kuis ataupun aktiviti-aktiviti lain yang dijalankan di dalam kelas ataupun di luar kelas. Implikasi kajian yang saya telah dikenal pasti ialah memudahkan pemahaman murid melalui pendekatan visual dan interaktif. Selain itu, dengan kaedah ini, murid-murid juga dapat menjawab soalan dengan mudah dan boleh mendapatkan jawapan dengan tepat. Penggunaan teknologi juga membantu meningkatkan minat
pelajar untuk penguasaan sifir dalam kehidupan seharian. Cadangan untuk penggunaan teknologi dalam kurikulum harian akan membantu murid memupuk minat dalam subjek matematik. Sebagai kesimpulan, kaedah pengumpulan semula melalui aplikasi digital terbukti berkesan kepada murid-murid dan juga guru. Melalui aplikasi digital ini, murid-murid agak menyeronokkan diri dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Cadangan untuk mengembangkan kajian ke tahap lebih tinggi memudahkan juga guru dan murid untuk memupuk minat dalam subjek matematik dan juga dapat pencapaian yang lebih cemerlang dalam subjek matematik. Galakkan kepada guru untuk menerapkan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya, Cikgu Naimah binti Junus dari SMK Tengku Putra akan membentangkan perkongsian ilmu yang bertajuk Inovasi Mailing Digital Memperkasa Akses Maklumat PPKI SMK Tengku Putra bagi warga sekolah dan komuniti. Untuk pengenalan, inovasi mailing digital dibangunkan untuk menyebarluas maklumat berkaitan program pendidikan khas integrasi PPKI SMK Tengku Putra bagi warga sekolah dan masyarakat setempat. Penyebaran maklumat adalah kunci kepada pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam merapatkan jurang informasi, memudahkan pelajar, ibu bapa, komuniti dan guru dalam mendapatkan sumber yang diperlukan untuk sokongan pendidikan yang berkualiti. Dengan pelaksanaan mailing digital, kita dapat meningkatkan kesedaran, penglibatan dan sokongan terhadap PPKI sekaligus memperkasa komuniti kita ke arah pembangunan yang lebih inklusif. Marilah kita meneroka bagaimana inovasi ini mampu memberikan impak positif kepada warga sekolah dan komuniti. Tercetusnya idea untuk membangunkan mailing digital adalah disebabkan beberapa isu. Yang pertama, keterbatasan pengetahuan dan kefahaman mengenai PPKI dalam kalangan warga sekolah dan komuniti. Walaupun program pendidikan khas SMK Tengku Putra telah wujud sejak tahun 2000 lagi, namun masih terdapat jurang pengetahuan di kalangan ibu bapa, guru dan komuniti mengenai program ini. Rentetan itu, masih ramai yang belum menyedari tentang kewujudan dan fungsinya. Kedua, kekangan dalam mencari maklumat berkaitan PPKI kerana perlu bersemuka secara manual. Tidak semua platform digital yang ada adalah mesra pengguna. Untuk objektif umum mailing digital, menyebarluas akses maklumat berkaitan PPKI SMK Tengku Putra kepada warga sekolah dan komuniti melalui inovasi mailing digital. Untuk objektif khusus pula, yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman yang lebih jelas mengenai PPKI SMK Tengku Putra menggunakan kaedah digital. Kedua, membantu memudahkan pencarian maklumat yang lebih terperinci berkaitan PPKI SMK Tengku Putra secara digital. Untuk inovasi mailing digital, kaedah pemerhatian telah dijalankan. Pada peringkat awal, pemerhatian yang dijalankan mendapati bahawa terdapat kelemahan dalam menyampaikan maklumat kepada warga sekolah dan komuniti. Kaedah ini bertujuan untuk memahami keadaan semasa dalam pengurusan PPKI. Kaedah ini dijalankan dengan mengamati interaksi dan proses yang berlaku di PPKI secara langsung dengan menembual waris dan guru untuk mendapatkan pandangan dan pengalaman mereka mengenai isu yang dihadapi. Contohnya, kelewatan dalam pengurusan data, komunikasi yang tidak efektif dan ketidakselesaan pengguna dengan sistem yang ada. Berdasarkan hasil pemerhatian dan maklum balas, mailing digital direka bentuk dengan memperkenalkan ciri utama iaitu mesra pengguna. Ujian awal iaitu uji lari telah dijalankan dalam kalangan guru bagi memastikan sistem memenuhi keperluan yang ditetapkan dan melihat sejauh mana keberkesanannya. Untuk memantau dan menilai kesan pelaksanaannya,
temu bual susulan diadakan bagi mendapatkan pandangan dan maklum balas pengguna mengenai sistem MyLink Digital. Dalam pemerhatian ini, terdapat 3 kumpulan sasaran. Yang pertama, warga sekolah yang terdiri daripada guru-guru PPKI, pembantu pengurusan murid, guru-guru perdana dan staf sokongan. Kedua, ibu bapa yang terdiri daripada waris kepada pelajar PPKI SMK Tengku Putra. Ketiga, komuniti iaitu masyarakat setempat. Berikut adalah masalah yang berlaku sebelum menggunakan MyLink Digital. Ibu bapa atau waris perlu bersemuka secara nyata untuk mendapatkan maklumat berkaitan PPKI. Hal ini dilihat kurang cekap kerana memerlukan masa yang lama dan tenaga kerja yang ramai. Ekoran daripada itu, berlaku pembaziran masa, tenaga kerja dan membebankan sesetengah pihak. Ini adalah paparan antarmuka aplikasi MyLink Digital PPKI SMK Tengku Putra yang telah dibina. Semua maklumat berkaitan PPKI SMK Tengku Putra terdapat dalam paparan MyLink Digital yang membolehkan warga sekolah dan komuniti mengakses maklumat di mana sahaja dan pada bila-bila masa dengan hanya menggunakan telefon bimbit masing-masing. Berikut adalah contoh paparan bagi organisasi PPKI SMK Tengku Putra. Untuk keberkesanan penggunaan MyLink Digital, yang pertama, meningkatkan akses maklumat yang lebih cepat dan efisien berbanding kaedah tradisional iaitu bersemuka. Kedua, peningkatan keupayaan dan pengetahuan digital di kalangan warga sekolah dan komuniti. MyLink membantu pihak sekolah dan komuniti dalam menguruskan maklumat dan operasi dengan lebih sistematik dan teratur. Ketiga, penambahbaikan kecekapan operasi sekolah dan pengurusan komuniti. MyLink dapat mengurangkan beban pentadbiran yang biasanya dilakukan secara manual, membolehkan pihak sekolah memberi lebih fokus kepada pengajaran dan pembelajaran selain menjimatkan masa dan tenaga. Sebagai kesimpulan, inovasi MyLink Digital telah membawa perubahan yang sangat penting dalam cara maklumat disebarkan kepada warga sekolah dan komuniti. Dengan meningkatkan akses kepada maklumat, menggalakkan penglibatan dan mempromosikan pembelajaran aktif, MyLink Digital bukan sahaja memperkasakan pendidikan tetapi juga mengeratkan hubungan antara semua pihak. Diharapkan inisiatif ini akan terus berkembang dan memberi manfaat dalam membina komuniti yang lebih bermaklumat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Marwani binti Muhammad Marzuki dari SMK Tengku Putra Baling Kedah akan berkongsi satu inovasi iaitu pendigitalan rekod kehadiran pelajar, keberkesanan sistem CheckMy dalam pemantauan dan pengurusan data. Dalam era digital yang semakin berkembang, institusi pendidikan mula beralih kepada penggunaan teknologi dalam pelbagai aspek. Oleh itu, SMK Tengku Putra telah mengambil langkah proaktif menyokong dasar pendidikan digital dengan merekod kehadiran pelajar secara automatik menggunakan sistem QR Code yang dinamakan CheckMy. Inovasi ini diperkenalkan sebagai solusi terhadap beberapa isu dalam kaedah yang digunakan sebelum ini. Isu yang pertama ialah gangguan PDP akibat kaedah manual. Proses manual mengambil masa yang lama sehingga mengganggu waktu pertama PDP. Keadaan ini bukan sahaja mengurangkan masa PDP yang berharga, tetapi juga menjejaskan fokus serta momentum pelajar dan guru dalam memulakan pembelajaran dengan lancar. Isu seterusnya ialah kesukaran akses maklumat kehadiran dengan cepat. Kesukaran ini dihadapi oleh guru tingkatan kerana semua rekod kehadiran disimpan dalam fail fizikal yang perlu diambil dari pejabat menyebabkan kelewatan dalam semakan kehadiran. Isu terakhir ialah ketidaktepatan rekod kehadiran akibat manipulasi. Salah satu isu utama dalam sistem kehadiran manual ialah kesukaran mengenal pasti waktu sebenar kehadiran pelajar yang lewat. Hal ini berlaku kerana terdapat ruang untuk manipulasi di mana segelintir pelajar mengambil kesempatan dengan meminta rakan mereka menandakan kehadiran bagi pihak mereka.
Objektif umum penggunaan sistem CheckMy adalah untuk meningkatkan kecekapan pengurusan rekod kehadiran pelajar. Sistem ini dapat mempercepat dan memudahkan proses merekod kehadiran sekaligus mengelakkan gangguan terhadap PDP di bilik darjah. Objektif khusus sistem CheckMy bertujuan mengautomasikan proses merekod kehadiran untuk meningkatkan ketepatan data yang direkodkan, selain memudahkan guru untuk mengakses dan menganalisis data kehadiran dengan lebih tepat. Reka bentuk kajian ini adalah menggunakan kaedah kuantitatif dan kualitatif. Kaedah kajian kuantitatif iaitu menggunakan borang soal selidik dalam bentuk Google Form, manakala kaedah kualitatif menggunakan pemerhatian dan temu bual untuk mendapatkan pandangan, pengalaman atau pendapat mendalam daripada responden terhadap penggunaan sistem CheckMy. Sasaran kajian ini melibatkan sekurang-kurangnya 100 orang pelajar dari pelbagai tingkatan dan 20 orang guru serta mentadbir bagi mendapatkan maklum balas mengenai penggunaan sistem CheckMy. Bagi kaedah analisis data, maklumat dari borang soal selidik Google Form akan terus dianalisis untuk menghasilkan data dalam bentuk carta pie, manakala data kualitatif dikumpul dalam bentuk gambar dan rakaman video. Seterusnya, saya akan menerangkan bagaimana sistem CheckMy beroperasi. Pertama, guru akan membuka paparan sistem dan mengimbas kod QR pelajar. Sekiranya pelajar tidak membawa kad QR, kehadiran boleh direkod menggunakan nombor kad pengenalan atau nama pelajar. Setelah proses imbasan selesai, senarai kehadiran akan dipaparkan. Nama pelajar yang hadir secara automatik bertukar kepada warna hijau, manakala nama pelajar yang tidak hadir berwarna biru. Maklumat ini boleh diakses oleh guru kelas dengan pantas bagi mengetahui jumlah kehadiran pelajar pada hari tersebut. Sistem CheckMy juga memberikan kelebihan dalam menganalisis kehadiran pelajar secara menyeluruh dan spesifik. Rajah pertama menunjukkan paparan analisis keseluruhan pada hari tersebut ialah seramai 865 orang daripada 1089 orang pelajar. Dan rajah kedua menganalisis kehadiran secara terperinci mengikut kelas, termasuk butiran waktu pelajar mengimbas kod serta guru yang melakukan imbasan. Peratusan kehadiran pelajar ditunjukkan dalam rajah 3 yang memaparkan data kehadiran dalam bentuk peratus dan rajah 4 menunjukkan analisis kehadiran secara individu yang boleh dihantar kepada ibu bapa. Hasil dapatan kajian menunjukkan 93.8% responden bersetuju pelaksanaan sistem CheckMy memudahkan proses merekod kehadiran pelajar. Manakala 99% responden bersetuju, sistem ini dapat merekod kehadiran pelajar dengan lebih pantas dan sistematik. Sebanyak 91.7% responden bersetuju, sistem ini mengurangkan gangguan terhadap PDP pada waktu pertama. Rakaman di atas memaparkan situasi sebelum dan selepas penggunaan sistem CheckMy. Hasil pemerhatian menunjukkan sistem CheckMy lebih sistematik, teratur dan efisien. Sistem ini memberi impak kepada sekolah dan guru iaitu peningkatan kecekapan PDP di mana sesi pembelajaran dapat dimulakan tanpa kelewatan. Selain itu, guru boleh merujuk data kehadiran yang tepat untuk digunakan dalam penulisan RPH. Impak kepada komuniti pula, ibu bapa dapat memantau kehadiran anak-anak berdasarkan laporan analisis individu serta mewujudkan komunikasi dua hala dengan sekolah. Manakala impak kepada pelajar ialah meningkatkan rasa tanggungjawab kerana sistem ini lebih telus dan sukar dimanipulasi. Isu teknologi menjadi cabaran dalam sistem ini iaitu gangguan internet atau peranti. Penyelesaiannya, pihak sekolah menggunakan sambungan internet yang lebih stabil bagi mengurangkan gangguan. Cabaran seterusnya melibatkan pelajar yang terlupa membawa atau kehilangan kad QR mereka. Solusinya, kehadiran boleh direkodkan menggunakan nama pelajar dan cetakan semula kad QR yang hilang dikenakan bayaran tertentu. Rancangan jangka panjang dan penambahbaikan sistem CheckMy ialah integrasi dengan sistem pengurusan sekolah supaya data kehadiran dapat digunakan secara menyeluruh dalam laporan akademik, disiplin dan rekod pelajar. Dengan ini, CheckMy bukan sahaja menjadi alat rekod kehadiran tetapi juga satu sistem pengurusan kehadiran yang lebih pintar, bersepadu dan berkesan dalam meningkatkan prestasi sekolah serta disiplin pelajar.
Sebagai penutup, diharapkan penggunaan teknologi seperti ini akan terus berkembang dan menjadi pemangkin kepada transformasi pendidikan yang lebih maju selaras dengan keperluan era digital masa kini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Dr. Zahrah binti Cik Isa, Pegawai SISC Plus TVET Pejabat Pendidikan Daerah Baling. 5 orang peserta seterusnya adalah Nurul Ilani binti Ilham dari SMK Sungai Pusu, Selangor. Dr. Saharah binti Abdullah dari SMK Jerai, Kedah. Nurul Aini binti Muhammad Yunus dari Pejabat Pendidikan Daerah Timur Laut, Pulau Pinang. Chong Pei Ling dari SJKC Chung Hua, Sabah. Loh Pei Ying dari SJKC Kuala Ketil, Kedah. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Cikgu Nurul Ilani binti Ilham dari SMK Sungai Pusu, Gombak, Selangor. Pada hari ini, saya akan berkongsi tentang inovasi saya iaitu Smart City Pendigitalan Pendidikan Pembangunan Lestari melalui aplikasi permainan video. Saya mulakan dengan objektif. Terdapat 4 objektif utama iaitu yang pertama, meningkatkan kesedaran murid tentang kelestarian melalui pembangunan rumah hijau dan bandar pintar. Yang kedua, mengaplikasikan teori secara praktis iaitu dengan menerapkan konsep teori ke bentuk praktikal melalui aplikasi permainan video. Dan yang ketiga, membangunkan kemahiran abad ke-21 dan yang terakhir, meningkatkan penglibatan murid melalui pembelajaran yang interaktif. Seterusnya tentang pengenalan inovasi saya. Inovasi saya adalah satu pendekatan inovatif melalui pembelajaran berasaskan projek iaitu PBL yang menggunakan aplikasi permainan video seperti SimCity dan Minecraft. Projek ini memfokuskan pembangunan rumah hijau dan bandar pintar selaras dengan matlamat pembangunan lestari iaitu SDG ke-11. Manakala kumpulan sasaran saya untuk inovasi ini adalah murid-murid tingkatan 3. Kenapa inovasi ini saya laksanakan? Yang pertama adalah kerana murid kurang peka terhadap konsep pembangunan lestari. Seterusnya, kekurangan penglibatan murid apabila pengajaran konvensional berlangsung di dalam kelas. Dan yang terakhir, masalah penyimpanan model maujud di mana memerlukan ruang yang besar dan luas untuk penyimpanannya. Baiklah, saya perkenalkan inovasi saya. Saya namakan sebagai Smart City dan Smart City ini menggunakan 2 aplikasi permainan video iaitu SimCity dan juga Minecraft untuk membina model bandar pintar dan rumah hijau. Untuk pengetahuan, Smart City dirangka menggunakan kaedah EDP iaitu Engineering Design Process di mana mempunyai 6 fasa utama iaitu fasa pertama itu fasa tanya, fasa sumbansaran, fasa cipta, fasa uji, fasa komunikasi dan yang terakhir adalah fasa penambahbaikan. Menggunakan kaedah EDP ini dalam pelaksanaan inovasi Smart City, ternyata gerak kerja murid menghasilkan PBL lebih teratur dan murid mencapai hasil mengikut masa yang ditetapkan. Dan yang lebih menarik lagi, saya hanya memerlukan masa 3 bulan sahaja untuk menyelesaikan semua fasa dan murid berjaya menghasilkan PBL Smart City masing-masing dengan jayanya. Di sini, saya kongsikan antara hasil PBL Smart City murid yang telah berjaya dihasilkan. Inovasi ini menggunakan aplikasi SimCity. Seterusnya, aplikasi Minecraft. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini adalah model rumah hijau. Baiklah, seterusnya penambahbaikan yang berjaya dilakukan melalui inovasi ini daripada model mawujud bertukar menjadi model digital yang lebih senang diuruskan dan tidak memerlukan ruang yang besar untuk menyimpan model-model yang telah dihasilkan oleh murid. Baiklah, seterusnya kita lihat kebolehgunaan inovasi ini. Yang pertama, merupakan aplikasi yang mesra pengguna, dapat meningkatkan motivasi murid, menyokong ke arah PAK 21 4C dan pembelajaran kendiri. Inovasi ini adalah fleksibel, diintegrasikan konsep STEM dan peningkatan kefahaman konsep sains itu sendiri. Seterusnya kita lihat isu dan masalah yang telah berjaya ditangani. Yang pertama, kekurangan akses kepada teknologi. Isu ini dapat diatasi dengan memanfaatkan peralatan yang sedia ada dan menggunakan aplikasi permainan video yang mudah diakses dan percuma. Yang kedua adalah kebimbangan kepada ketagihan dan penggunaan gadget yang tidak terkawal. Guru memberi pendidikan kepada murid mengenai kebertanggungjawatan dan kesedaran mengenai cara penggunaan gadget dan aplikasi video yang baik. Dan yang terakhir, kesukaran menilai hasil PBI murid. Isu ini dapat diatasi dengan membangunkan rubrik dan kriteria penilaian yang jelas dan senang diukur. Seterusnya, kita lihat keberkesanan Smart City. 67% murid seronok belajar subjek sains dan 59% murid nampak hubungkan antara subjek sains dengan subjek yang lain. Dan keberkesanan seterusnya saya namakan sebagai serampang 3 mata, di mana melalui inovasi ini, yang pertama, murid dapat meningkatkan pencapaian dalam pentaksiran akademik. Seterusnya, murid dapat menyertai pertandingan inovasi dan mendapat pengiktirafan sehingga peringkat kebangsaan. Dan yang terakhir, kita lihat dalam PBD pula. Murid boleh diberikan tahap penguasaan tertinggi iaitu TP6. Alhamdulillah, Smart City juga berjaya disebar luas kepada orang luar melalui konvensyen program Duta Guru Yayasan Petronas dan di program penghargaan stakeholder Yayasan Petronas. Terakhir sekali, saya dapat simpulkan melalui inovasi Smart City, penggunaan aplikasi permainan video seperti SimCity dan Minecraft menunjukkan kebolehgunaan dan keberkesanan yang signifikan dalam meningkatkan kefahaman konsep sains, motivasi murid dan penglibatan murid dalam menghasilkan hasil kerja projek yang mantap. Dan dengan sokongan yang mencukupi dalam bentuk infrastruktur teknologi, latihan guru, inovasi ini mampu menjadi alat pembelajaran yang berharga dalam pendidikan STEM. Sekian saja perkongsian saya. Terima kasih. Assalamualaikum and a good day to everyone. The title of my project is Meal Method and AI Tool in Writing an Effective Body Paragraph. I'm Dr. Sahara from SMK Jerai. Let's dive into the presentation. What are the issues? Why I came up with this idea? Alright. This is because students always lack of ideas in writing good body paragraphs. Besides, they also have a lot of grammatical errors in their essays. In addition, students also passive and not very active in classroom. Therefore, I have to find a way to ensure that the students really participate in class and also they can write a body paragraph on their own and they can check as well. The objectives are to improve students' writing skill, to conduct interactive and engaging lesson, to assess students' participation and proficiency, as well as to encourage autonomous learning skill. How I conducted this study. Alright, meal method was introduced to the students to write a good body paragraph.
So teacher teaches the techniques of writing essay to students using meal method. Then students write 1 or 2 paragraphs in class, then they will continue at home, right? If let's say I use ClassPoint app for them to write their essays or type the essays in their gadget, then they can submit to the ClassPoint app, because ClassPoint app is embedded into the Microsoft PowerPoint. Then I can check their essays and award marks accordingly. Let's say they write at home the essays, I can check their essay, or pupils can check their own essays with Perfect Essay Writer AI tool. It helps them to identify their mistakes and correct their mistakes according to the suggestion. Not only that, students also can know their marks if they use the Perfect Essay Writer AI tool. Let me explain what is meal method. M stands for main point, E stands for explain or elaboration of the main point, and A stands for anecdote or example, and L for link. Link means they have to conclude their paragraph and link to the next paragraph, alright? These are the examples of pictures where I have conducted the study. Alright, so the first one is students' answers while the submission is still on using ClassPoint. Students are typing their answers in their phone, and this is how it looks when they submitted their answer using ClassPoint. I can actually check which students submitted and how they have written. This is one of the paragraphs which they have written using meal method. So this one they use without gadget, so they just wrote the essay. This is the AI tool which I have mentioned, which is Perfect Essay Writer AI. So once they have typed, or they can also snap picture and include the picture, then this tool will grade their language and also will correct their mistakes. This is a short clip of how my students have done and how they check their essays, right? So it helps them to correct their mistakes autonomously without teachers' help. This is a short clip. Let's look at how effective the digital tools I have used for this activity, all right? So the effectiveness of using ClassPoint and the AI tool. Before that, let's look at the meal method. So meal method helps the pupils to organize the essay well and score good marks, because once they have arranged or written the essay using meal method, their organization marks, their CA is going to be higher. Pupils can use the meal method in developing body paragraphs for different types of essays, and it will be useful for all age groups, all right? So how effective the ClassPoint app, which I have incorporated in my lessons, all right? So it is easy to use and can be used by anyone to create an effective presentation, and also to have an active classroom environment. In addition, ClassPoint also helps in assessment, because ClassPoint will generate grades, and also ClassPoint, we can see how students participated, what kind of essays they have written, and many more, okay? AI tool, which is the Perfect Essay Writer, helps in autonomous learning. Students can learn on their own. They can write, they can check, and they know how to correct their essays without anyone's help. Students can check their level too. The impact of the digital tools used, okay? So ClassPoint incorporates many interesting features, and it is easy to apply in a classroom with and without gadget. Alright, AI tool which used in writing class is still new, and not many teachers are aware of this. It can be used without signing up and installing any app. Therefore, students can use it very easily, and it's all at fingertips, alright? This tool can be used by primary and secondary school students and will help in autonomous learning. ClassPoint is useful for all teachers and essay.
Checker AI tool should be shared to all language teachers. Here, I would like to share how my project have impacted, or how I have shared all whatever I've used in my study or lesson using meal method or ClassPoint or let it be AI tool. I have shared meal method in our national TV, which is D-Day TV, and I always use in my classroom. ClassPoint has been used as a tool for teaching, presentation, and to conduct workshop. So many teachers actually are using ClassPoints after my sharing, and they also have viewed my videos in TikTok and so on. So people around are always engaged with whatever tool I have used. And parents also can help checking their children's essay if they are not proficient in English using the AI tool. Therefore, the community engagement is really wide if someone is using meal method or ClassPoint or let it be the AI tool. That's all. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aini binti Muhammad Yunus, SISC Plus Bahasa dari PPD Timur Laut Pulau Pinang. Hari ini, saya akan membentangkan projek inovasi yang bertajuk Prima, iaitu Portal Revolusi Informasi SISC Plus Bahasa PPD Timur Laut Pulau Pinang. Baiklah, informasi secara digital merupakan platform terbaik bagi kegunaan para guru pada zaman teknologi ini. Hal ini dikatakan demikian kerana guru-guru memerlukan maklumat secara terus dan pantas untuk mengelakkan sebarang keciciran informasi. Bagi menyahut seruan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dalam memperkasakan teknologi digital, satu platform bekalan informasi digital berkaitan bahasa telah diwujudkan untuk memudahkan guru-guru bahasa mendapatkan maklumat-maklumat berkaitan dengan pembelajaran. Projek digital ini diberi nama Prima, iaitu Portal Revolusi Informasi SISC Plus Bahasa PPD Timur Laut Pulau Pinang yang menghubung kaitkan antara SISC Plus Bahasa dengan guru-guru menggunakan medium Google Sites. Projek ini sekaligus dapat membantu para guru mendapatkan sumber pembelajaran yang disimpan dalam satu portal serta mengelakkan bahan-bahan tersebut disimpan di merata-rata tempat dan juga media. Baiklah, bagi penyataan masalah. Portal ini diwujudkan disebabkan bahan-bahan dan sumber pembelajaran disimpan dalam pelbagai medium menyebabkan bahan tersebut sukar untuk didapati. Seterusnya, belum ada satu hub portal yang menempatkan semua bahan dan sumber pembelajaran yang boleh diguna pakai oleh guru-guru bahasa di PPD Timur Laut ini. Dan akhir sekali bahan serta sumber yang diperlukan seringkali dihantar berulang kali melalui medium WhatsApp ataupun Telegram. Seterusnya, bagi objektif pelaksanaan projek ini, kita ingin menjadikan Prima sebagai satu portal penyimpanan bahan dan juga sumber pembelajaran yang boleh diambil oleh guru-guru bahasa dengan pantas dan mudah. Semestinya di hujung jari sahaja. Menjadikan Prima sebagai satu kaedah bimbingan dan hubungan antara pegawai SISC Plus dan guru-guru bahasa melalui medium digital. Seterusnya menjadikan Prima sebagai satu lonjakan saujana dalam usaha memperkasakan pendigitalan dalam kalangan pegawai dan juga guru. Baiklah, bagi impak jangka masa panjang projek ini, Prima boleh dirujuk oleh guru sebagai satu medium memperoleh bahan dan sumber pembelajaran tanpa ada sekatan dan juga had masa. Jumlah pengunjung juga ada tertera dalam ruangan utama. Prima juga boleh dikemas kini pada bila-bila masa dengan penambahan maklumat terkini maupun sumber pembelajaran berbentuk digital. Dan Prima juga dijadikan panduan dan serta model untuk guru-guru bagi membina portal pembelajaran digital sendiri. Maka, Prima adalah solusi yang terbaik. Dan seterusnya, penglibatan komuniti serta perluasan projek ini. Komuniti yang menggunakan Prima ialah para guru bahasa di sekitar PPD Timur Laut dan juga pegawai yang berkaitan. Satu perjumpaan bersama-sama ketua bidang dan ketua panitia bahasa telah diadakan. Peluncuran Prima juga telah dilaksanakan bagi memperluaskan pengetahuan guru-guru berkaitan dengan kewujudan Prima. Seterusnya, guru-guru juga diberi penanda buku yang disertakan kod QR Prima sebagai satu usaha menyebarluaskan kewujudan Prima kepada semua guru bahasa di PPD Timur Laut selain daripada sebaran di WhatsApp dan juga Telegram. Hal ini bertujuan supaya Prima sentiasa dikunjungi oleh guru-guru dan setiap guru kita beri satu penanda buku. Seterusnya, bagi nilai tambah,
Selain daripada penggunaan Google Sites sebagai tapak kepada saluran bahan dan juga sumber, guru-guru juga diberikan pengalaman dengan penggunaan aplikasi Padlet yang diberi nama Jejak Kasih. Pengguna boleh meninggalkan jejak untuk menyuarakan pendapat serta menitipkan kata-kata semangat. Hal ini adalah usaha untuk pegawai dan juga guru-guru berhubung dengan menggunakan kaedah digital. Nilai tambah seterusnya, guru-guru dan juga pengguna boleh mengajukan sebarang pertanyaan, aduan dan juga cadangan menggunakan kaedah Google Form yang disediakan serta talian WhatsApp yang disertakan dalam Prima di ruangan utama. Kaedah ini juga sudah pastinya merupakan kaedah pendigitalan dalam pembelajaran kita. Semoga rakan-rakan dalam kalangan guru bahasa di PPD Timur Laut beroleh manfaat daripada Prima. Sekian, terima kasih. Selamat pagi kepada tuan-puan penganjur, para penilai yang dihormati dan semua penonton yang berada di depan kaca. Saya Puan Chong Pei Ling, penolong kanan pentadbiran di SJKC Chonghua, sebuah sekolah grade B luar bandar Tawau, Sabah. Tajuk pembentangan saya hari ini adalah Projek Aplikasi LCD dalam Celik Bahasa. LCD juga merupakan singkatan kepada Little Cute Dragon apabila saya memperkenalkan kepada murid-murid. Ia juga boleh digelar Literasi Cognitive Development, Language Communication Development. Projek ini telah saya jalani selama 2 tahun dan akan disambung untuk tahun ini. Sedikit pendengaran untuk projek ini bertujuan untuk menggunakan LCD writing board sebagai satu alat mengajar dalam usaha meningkatkan celik bahasa Cina. Untuk makluman tuan-puan, masalah dan cabaran di sekolah saya ialah murid kekurangan asas bahasa dan motivasi yang rendah dalam mempelajari bahasa Cina serta penggunaan teknologi. Murid sedang menunjukkan kelegaan apabila mereka sudah bosan dengan interaktif board yang sedia ada dan kian lama dalam sekolah. So, sedikit penambahbaikan bagi elemen teknologi adalah diperlukan. Dan potensi untuk LCD writing board ini adalah sebagai satu interaktif dan secara visual semasa pembelajaran. Ia mesra alam dan ekonomikal sebab peralatan itu kos rendah, mudah ahli dan serbaguna. Bukan saja digunakan dalam celik bahasa, tapi LCD writing board ini juga boleh digunakan dalam unit bimbingan kaunseling, seni, muzik dan sebagainya. Untuk mendapat isu tersebut, saya menggunakan kaedah tulang ikan Ishikawa. Saya telah menjana satu isu utama iaitu motivasi yang rendah. Dan saya menggunakan kaedah 5Y untuk mendapatkan satu idea kasar tentang aktiviti yang perlu dijalankan, iaitu menambah peralatan ICT di sekolah. Objektif projek ini adalah untuk meningkatkan kemahiran menulis dan membaca dan meningkatkan motivasi dan minat serta mengusahakan hybrid teaching, iaitu penggunaan teknologi dengan PDP tradisional di mana hands-on murid amat digalakkan. Seterusnya, saya berpandukan kepada SQAS iaitu Standard Quality at Sekolah sepanjang proses pelaksanaan dan perancangan saya. Untuk metodologinya pada stage awal, saya menggunakan diagnostik murid, apakah masalah dan isu murid. Dan saya membuat perancangan untuk membeli satu satu set LCD writing board sebanyak 25 keping untuk satu kelas saya. Langkah yang seterusnya adalah saya merancang PDP harian dan menggalakkan penggunaan itu LCD writing board dengan instrumen pentaksiran harian. Saya sangat menggalakkan murid untuk berkomunikasi juga. So, aktiviti interaksi itu sangat berjaya dijalankan. Seterusnya adalah pemantauan perkala di mana saya sentiasa menyemak kerja rumah dan memberikan galakan dan
motivasi kepada murid biarpun dia mengalami satu ke masa yang sangat sukar. Di sini saya ada satu showcase di mana pada mulanya murid menunjukkan satu pencapaian yang sangat mungkin rendah, dan selepas 2 bulan penggunaan LCD itu dia menunjukkan satu peningkatan yang sangat drastik. Dan sini adalah beberapa instrumen yang saya guna sepanjang projek itu dijalankan. Saya memberikan pengiktirafan kepada murid dan menggalakkan mereka untuk teruskan belajar. Metodologi yang seterusnya adalah melalui penilaian. Saya ada mengumpul tata-tata untuk ujian pra dan pasca sepanjang masa projek LCD Writing Board itu dijalankan. Antaranya adalah tata PPT, iaitu pentaksiran berterusan, dan juga tata ujian akhir sesi akademik. Dan tata-tata ini selepas dianalisis ada menunjukkan satu peningkatan yang sangat drastik selepas murid menggunakan LCD itu dalam pengajaran. Dan impaknya terhadap murid adalah peningkatan penguasaan bahasa. Seterusnya adalah boleh nampak secara jelas motivasi dan minat mereka menjadi tinggi. Seterusnya, impak kepada guru adalah guru dapat menyampaikan pelajaran dengan lebih interaktif dan berkesan, dan cikgu boleh memberikan maklum balas untuk memperbaiki kesilapan mereka dengan cepat. Impak yang seterusnya adalah kepada sekolah dan masyarakat tempatan, di mana saya mengambil peluang untuk memperkenalkan kepada guru-guru semasa mesyuarat tarikh prestasi, semasa HIP peringkat zon Tenggara, dan perkongsian dengan guru lain, AKP serta ibu bapa. Ada impak yang seterusnya adalah saya membuat perkongsian di peringkat daerah negeri dengan antarabangsa melalui kolokium, melalui pembentangan. Kekuatan projek ini adalah jalinan dengan ibu bapa, di mana saya sering kontak dengan ibu bapa berkenaan perkembangan anak-anak mereka, dan juga jalinan dengan sekolah lain. Melalui perkongsian saya di masyarakat tempatan, beberapa orang guru besar berasa minat dan minta bantuan saya untuk mendapatkan bekalan LCD Writing Board itu untuk sekolah beliau. Dan kekuatan projek ini seperti yang diterangkan, yang paling kuat adalah kos rendah, boleh meningkatkan kognitif, afektif dan psikomotor dan sebagainya. Dan untuk penambahbaikan projek ini adalah dari segi saiz. Saiz yang saya sediakan adalah 8.5 inch. Sekiranya perlu memperbaiki, saya inginkan saiz yang lebih besar supaya ruang penulisan itu ditambahkan. Rumusan untuk projek saya adalah projek ini memang dapat meningkatkan cerik bahasa dalam masa yang singkat, dan dia merupakan satu sokongan yang tepat, dan saya harap projek ini dapat menjadi satu model untuk penggunaan teknologi dalam pendidikan di masa hadapan. Sekian itu daripada saya, Puan Chong. Terima kasih atas kesabaran anda. Hi everyone, my name is Lok Pei, and today I'm excited to introduce you to Kumo Space, a virtual collaboration platform designed to enhance learning and engagement for students. What is Kumo Space? Kumo Space is an immersive online platform that combines video conferencing, spatial audio, and customizable virtual spaces to create interactive learning experiences. Unlike traditional video platforms, Kumo Space allows users to move around in a virtual space, engage in group discussions, and interact more naturally, just like in a physical classroom. How is Kumo Space useful in education? Kumo Space is a great tool for virtual classrooms, workshops, and seminars. It helps educators and students collaborate more dynamically, making online learning more engaging and effective. Instead of passive listening, students can participate in discussion, explore virtual rooms, and even use interactive whiteboards for brainstorming. There are 3 key features of Kumo Space. The first one is spatial audio. These features simulate real-life conversations, making discussions more natural. Second, interactive
whiteboards, and screen sharing. It is perfect for presentations and collaborative learning. Last one is customizable virtual spaces. Teachers can set up different environments for various activities. So now, let us look at the students' participation in Kumo Space. There are 5 benefits of Kumo Space. First, it enhances collaborations and engagement. Students can work in groups, have focused discussions, and experience real-world interactions. Second, social and peer learning. Breakout rooms allow students to interact freely, fostering peer-to-peer learning. Third one, accessibility and flexibility. The platform caters to different learning styles and helps shy students feel more comfortable participating. Fourth one is engaging learning environment. The immersive space keeps students interested and motivated. The last one is collaboration tools. Features like file sharing and screen sharing make group work easier. Of course, Kumo Space isn't perfect. There are 2 main challenges. The first one is technical requirement. A stable internet connections and compatible devices are needed, which can be a barrier for some students and even schools. Distractions. With customizable rooms and social features, students may get off task. Teachers should implement guidelines and moderations to keep students focused. So, what do students think about Kumo Space? We have conducted a survey involving 24 students, and here is the data. Surveys show that while many students have never used Kumo Space, those who do find it engaging. 50% use it for online classes, while others enjoy playing games. 70 of them access it on a computer rather than mobile devices. 95% of them find it easy to use, and nearly all students would recommend it to their friends. So how can Kumo Space be improved? According to the 24 students, most of them want more games to make the platform even more engaging. Some suggest easier controls and better customizations. Despite minor challenges,
95% of users want to use Kumo Space more often, showing a strong potential in education. Now let us have a look at the interview sessions. I feel happy when using Kumo Space for playing and learning with my friends. I feel happy and satisfied because Kumo Space is really fun. I like the way that you can add games and videos so that your students can interact with them and play. I like the way that you can move around in virtual spaces. It really adds a lot more to learning than just sitting and watching videos. I have not faced any difficulties while using Kumo Space. I have faced a little issue. It was very laggy moving around, but it wasn't really that much of a problem. You can play games, share videos, hear fun sounds, and explore cool rooms. The fun things we can do in Kumo Space are playing games and move around virtual places. Like to see some mini game and playground in Kumo Space. More easier controls and more mini games. I would like to see more games in Kumo Space. I would like to see some new playgrounds, skins, and some new pets. Yes, I would because me and my friends can play together. I would like to tell my friends it's because it's easy to learn and chat with online friends. Yes, it's fun because we can learn through quizzes, chat with friends, and play games online. Yes, it's a fun way to learn. In summary, Kumo Space is a powerful tool for education. It helps students collaborate, engage, and learn in an interactive way. While challenges like technical requirements and distraction exist, the overall experience is positive and beneficial for digital learning. The future of online education is evolving, and Kumo Space is a great example of how technology can make learning more exciting and effective. Thank you. Alhamdulillah, kita telah sampai kepada pembentangan terakhir kolokium Pendidikan Digital dan Inovasi Peringkat Kebangsaan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pembentang atas perkongsian mereka yang sangat bermanfaat. Terima kasih juga kepada pihak penganjur, Pejabat Pendidikan Daerah Baling atas inisiatif yang cemerlang dalam menganjurkan kolokium ini. Akhir kata, semoga segala ilmu dan inovasi yang dikongsi hari ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak dan memperkasakan lagi bidang pendidikan di Malaysia. Dengan itu, saya, Zahrah binti Cik Isa, mengakhiri tugasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat maju jaya.